Rozan nak ambil yang saiz macam ni. Ngam lah ni. Bawang putih. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Sekarang Rozet dekat pasar. Rozet nak cari ikan you. Jom. Kita nak masak apa hari ni? Sini ikut-ikut. Kita nak buat kari masak ikan you masak kari. Jom. Kat sini tak ada ikan you, kita pergi kat belakang. Daripada jauh Rozet dah nampak dah tu kat sana. Sini ni. Sekilo RM16. Macam tu ni. Ha? Macam tu ni. Oh ya. Yeah. Kalau dia tak segar nak tengok macam mana? Kalau dia tak segar nak tengok macam mana? Pakai tak? Cara dia. Dia jadi kuning macam tu lah. Kuning. Dia memang jadi kuning. Oh. Macam tu nak dapat dia jadi macam tu. Oh. Itu freshnya. Ini putih elok ah. Eloknya. Dia ăn que lại. Itu mana freshnya. Oh, sebab ada nampak merah-merah ke sahabat. Tu ha. Rozan nak ambil yang saiz macam ni. Ngam lah ni. Okey. Ni sekilo RM16. Jom kita tengok berapa. Ni. RM20? Boleh? Ikan you ni sedap masak apa lagi, Uncle? Kari apa boleh. Baik. Setengah orang goreng tepung ambil isi. Oh. Dia tak tulang mah. Kadang-kadang muda ni orang baby suka makan. Oh, baik. Isi halus. Dia main hati boleh makan hati. Hati dia? Okey. Hati main makan dia seperti itu. Setengah orang tak makan, setengah orang makan. Oh. Uncle ni cakap hati ikan you ni boleh makan. 20-30. Okey, terima kasih. Saya beli ya. Okey, jom. Kita balik masak ikan you, masak kari. Jom. Ikan you ni kulit dia kasar. Kita boleh makan isi dia sahaja. Jadi ini antara cara lah untuk buang dia punya kulit. Siram dengan air panas. Siram sikit. Lepas tu terus. Tu, buat macam tu. Buat sikit-sikit tau. Ni isi dia ni. Siram lagi. Buat sikit-sikit. Nampak tu. Ni lembut dah ni. Kalau tak siram, dia memang tak keluar. Okey, lepas tu Rozet akan kikis kulit dia sampai habis. Sahabat, Rozet dah habis kikis dia punya kulit. Nampak bahagian isi je, jom kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah sesuai besar mana. Ini pisau Raja Wali tau. Potong ayam sesuai, potong ikan sesuai, cincang-cincang. Jom kita basuh bersih. Isi ikan you. Rozet nak basuh dengan limau nipis, garam kasar, dengan cuka makan. Nak buang dia punya hanyir, lendir-lendir. Sebab dia bau sikit tau. InsyaAllah kalau basuh dengan 3 bahan ni, lalu makan tak bau hanyir dah. Sahabat, biarkan dalam 15 minit macam tu baru gilas bersih. Dah tak bau hanyir dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jom sahabat, saya kenalkan bahan-bahannya. Ini ikan you yang siap basuh bersih. Wangi tak bau hanyir dah. Ini ada bahan tumis, ada bawang merah, bawang putih, daun kari, halba campur, serbuk kari ikan, serbuk kunyit, serbuk cili.
Ini bahan pelengkap dia, ada bendi, tomato, cili besar merah, cili besar hijau, air asam jawa dan special letak yogurt. Okey, jom kita start. Mula-mula sekali, bawang merah dengan bawang putih Rozak nak potong dulu. Iris-iris. Kalau kari ni sahabat pakai bawang merah yang kecil, dia manis. Belakang Rozak tu, tak tahulah apa yang bergaduh. Bising sangat. Okey, bawang putih pun sama. Okey, dah boleh menumis dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan minyak dulu. Nak kari cantik, minyak kena lebih. Mula-mula sekali masukkan halba campur. Bagi dia wangi dulu. Dah wangi dah, masukkan bawang merah, bawang putih. Dengan daun kari. Okey. Tumis sehingga bawang-bawang ni keperangan. Tumisan nak wangi dah. Lepas tu dia dah cukup perang. Okey, kita letak serbuk kari ikan, serbuk kunyit dengan serbuk cili. Okay. Kalau buat cara macam ni, sahabat kena slow ke api. Kalau tidak, nanti rempah jadi pahit. Okay, bagi berbuih dulu. Masukkan air. Masak rempah sehingga dia pecah minyak. Sementara nak tunggu rempah ni pecah minyak elok, Rozak nak potong dulu tomato, bendi dengan cili besar merah hijau. Untuk bendi ni buang dia punya hujung. Alhamdulillah. Mari kita tengok yang ni pula. Ni pecah minyak untuk kali pertama. Boleh tambah lagi air. Ulang proses ni sehingga 3 kali. Ini dah pecah minyak elok dah. Nampak tu? Minyak dah naik atas. Ini kali ketiga tau. Lepas tu, kacau-kacau dulu. Masukkan ikan you. Bismillahirrahmanirrahim. Terus letak bancuhan air asam jawa. Garam kasar. Okey, kita Rozak biar dulu. Bagi air ikan keluar. Lepas tu baru kita tambah air. Tutup dulu. Okey, air ikan dah keluar. Baru Rozak tambah air untuk kuah kari. Okey. Nampak kuah ni dah ngam dah. Tak pekat sangat, tak cair sangat. Okey. Lepas tu terus letak bendi. Sebab bendi kita nak bagi dia lembut awal. Okey, bagi bendi lembut dulu. Bendi dah hampir lembut. Rozak nak letak ni yogurt. Sebelum letak, sahabat kena bancuh dulu. Kalau tidak dia berketul. Okey. Buat macam ni. Okey. Dah bancuh dah kan? Dia tak berketul dah. Masukkan. Terus letak sayur-sayur. Tomato, cili besar merah, hijau. Ui. Okey, bagi semua sebati. Lepas tu siaplah kita punya kari. Okey sahabat, dah boleh dah. Alhamdulillah. Kari ikan you siap, sedia untuk dihidangkan. Jom kita plating terus.
kita letak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Jemput makan sahabat. Ni nak makan dengan cili padi hijau. Seketul. Saya suka makan ni. Tomato. Kuah dia. Okey. Kuah banjir. Okey. Bismillah. Kita rasa dulu dia punya isi ikan ni rasa apa. Dia putih dalam dia. Bismillah. Macam ikan pari. Kalau jumpa kari memang geleng pala. Sahabat yang tak pernah makan ikan hiu, boleh beli. Rasa dia okey je. Ketul-ketul isi dia. Macam dia macam ikan kayu tapi rasa dia macam ikan pari. Dia punya seketul-seketul dia kan. Ikan kayu kan kalau kita cubit dia kan macam ni. Tapi rasa dia macam ikan pari. Lebih kurang macam itulah. Ni cili hijau. Tomato. Sampai lupa suap kameraman, minta maaf. Kameraman gigit dulu cili. Okey. Pada Rozet berbala kat beli ikan hiu ni. Sebab isi dia lain daripada lain. Walaupun dia cakap macam ikan pari, tapi dia still rasa ada rasa yang tersendiri lah. Ya Allah. Kalau cicah dengan canai ke roti putih pun tak. Okay sahabat. Alhamdulillah sampai saja video Rozet. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video, jangan lupa share, like dan subscribe untuk sahabat-sahabat lain tentang channel Rozet. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa dalam video.